Kenapalah sale aku macam ni? Dulu aku rasa buat sale boleh. Makin lama ni aku rasa makin down pula dengan bisnes macam ni. Makin lama makin tak jadi ni. Yuhu, Mika. Hey. Kenapa muka sedih ni? Penat lah. Penat? Sale aku drop lah bulan ni. Drop sangat-sangat drop. Macam mana jadi macam tu? Itulah, tak tahu. Dulu okey kan. Masa awal-awal tu aku semangat buat. Sekarang pun aku semangat lagi buat. Cuma sekarang makin lama drop, sale makin drop, aku dah jadi hilang lah semangat nak buat. Yang penting kau jangan putus asa. Ya. Okay. Try the best lagi. Walaupun kita jatuh sekali, tak semestinya kita akan gagal selamanya. Try lagi, okey? Ya, aku belanja makan. Jom tu aku duit tak ada. Kira tu kau belanja makan apa nak? Aku nak order berapa banyak boleh? Boleh. Satu menu Boleh. Ya korang, kalau nak tengok next konten kita untuk quarter 3, jangan lupa suka, kongsi, ikut dan tinggalkan pesanan. Bye-bye. Kenapalah? Macam mana aku nak menjual? Satu pun tak terjual ni. Banyak stok ni. Hai order. Bila kau nak masuk? Kah. Kau teman kenapa? Cik kau sini Mika. Yang kau duduk dekat hujung pelusuk bucu tu buat apa? Kawan dengan setan ni? Tak. Kau tak tahu ke aku sedih sebab sale kita bulan ni teruk, Adila? Iya ke? Macam mana kita nak naikkan balik sale company kita? Tak apa Mika. Kau ingat tak waktu kita start buat bisnes dulu? Ingat kan? Kita tak adalah start daripada awal terus naik apa semua tu kan? Tak ada. Betul. Kita start buat sikit-sikit, ikut proses kita, and then baru kita naik, betul? Kenapa dulu kita boleh naik, sekarang kita tak boleh naik balik? Boleh kan? Betul. So tak payahlah kau down macam ni. Jom lah kita panggil member, kita panggil kita punya team apa? Gathering balik kita semua. Kita buat balik daripada semua. Boleh. Jom lah. Bagi team. Kalau kau nak tahu, kita punya KPI dah wish tau. Bulan